Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak terjah Puan Suhana. Suhana lah kan? Yelah, nama dia Puan Suhana. So, nama saya Nur Syifa Najwa. Nama saya Nur Balqis. Nama saya Nur Zakia. So, jom kita terjah. Let's go. Guys, Terjah. kita terjah. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya nak minta sedikit masa Puan untuk kami buat aktiviti perdekaan ni. Saya nak bagi beberapa soalan kat Puan. Puan boleh jawab. Okey. Ambil kursi duduk. Soalan pertama, pernahkah Puan dengar tentang Toyota? Pernah? Oh my god! Wow! Yang saya tahu produk kenderaan lah. Kereta. Lori ada ke Toyota? Ada. Ada kot. Dia bukan lori je Puan. Dia ada motor pun ada. Ada kenderaan yang bermotor. Pada pendapat saya, biasanya syarikat-syarikat besar ni ada satu unit yang namakan macam R&D kan. Jadi R&D ni dia dia punya fungsi adalah untuk melakukan penyelidikan, penambahbaikan untuk masa depan lah. Jadi sebab tu macam satu-satu produk tu sentiasa akan diperbarui mengikut trend semasa. Bagi saya, selalunya disebabkan oleh sistem pengurusan pengeluaran mereka yang terkenal, iaitu sistem pengeluaran Toyota. Toyota Production System iaitu TPS juga menekankan pada kecekapan, pengurangan pembaziran dan peningkatan kualiti berterusan. Ini membolehkan mereka menghasilkan kuantiti yang banyak sambil mengekalkan piawaian kualiti yang tinggi. Lagi satu sebab dia dah ada branding kan. Ya, so orang percaya dengan jenama dia lah. Yang tu saya tak pasti sama ada dia ikut kehendak pelanggan ke tidak ke, ataupun dia keluarkan dalam jumlah yang banyak kita beli ke. Sebab saya sendiri, pengalaman saya memang saya tak pernah beli kenderaan jenama Toyota tu lah. Cumanya kalau macam setengah jenama tu dia kena macam pre-order kan. Order lepas tu 2-3 bulan baru dapat. Maksudnya dia daripada kedai lah. Jadi untuk Toyota saya tak pastilah. Okay, itu saja untuk jejak kita pada hari ini. So, stay tuned. Bye.